Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan dan salam macam madani. Berdirinya saya di sini bukan sembrono untuk mendongak langit dan memijak bumi. Sebaliknya saya hadir untuk menyemburkan sekauat rasa, menzahirkan sebuah wacana minda yang bertajuk Rukun Negara. Hadirin sekalian, tarikh 13 Mei 1969 telah melakar parut hitam yang amat mendalam dalam lipatan sejarah tanah air kita. Rentetan daripada titik hitam yang menggoncangkan keharmonian itulah, Majlis Gerakan Negara telah memerah otak dan keringat demi menggobal satu ideologi keramat. Ideologi agung ini akhirnya telah diisytiharkan secara rasmi pada 31 Ogos 1970 yang dinamakan sebagai Rukun Negara. Sebuah formula dinamik dan holistitik untuk menyatukan kembali hati-hati rakyat Malaysia yang terpisah oleh perbezaan kaum, agama dan budaya. Hadirin yang dihormati, marilah kita pasak minda kita kepada prinsip yang pertama, iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Prinsip ini sengaja diletakkan di kedudukan yang tertinggi kerana agama merupakan kompas moral yang paling ampuh dalam membentuk jati diri dan sanubari manusia. Di bumi bertuah ini, undang-undang menjamin kebebasan beragama, namun setiap warga negara harus mempunyai pegangan rohani yang kukuh. Apabila rakyat mempunyai rasa takut kepada pencipta, maka lahirlah masyarakat yang jujur, amanah dan saling menyayangi. Meniti pula kita kepada prinsip yang kedua, iaitu kesetiaan pada raja dan negara. Sistem raja berperlembagaan yang kita warisi bukan sekadar hiasan dalam sistem pentadbiran moden, tapi ia adalah simbol kedaulatan tertinggi dan payungan seluruh rakyat. Rakyat yang setia tidak akan sesekali tergamak dan mengkhianati tanah airnya sendiri, malah sanggup menggadaikan nyawa demi mempertahankan maruah negara tercinta. Sifat setia ini juga merupakan benteng utama agar kita tidak mudah lupa akan jasa-jasa pejuang tanah air kita terdahulu. Warga Dewan yang akan rahmat, ayo kita hayati prinsip yang ketiga, iaitu keluhuran perlembagaan. Perlembagaan persekutuan merupakan undang-undang tertinggi yang menjadi tiang seri kepada bumbung keamanan negara kita selama ini. Yang digubal berdasarkan kontrak sosial yang adil, melindungi hak setiap kaum tanpa meminggirkan sesiapa pun. Menghormati keluhuran perlembagaan bermakna kita menerima, akur dan mempertahankan setiap butiran kontrak sosial dengan hati yang terlapang dan terbuka. Janganlah sesekali dalam kalangan kita yang cuba mempersoalkan perkara yang telah dipersetujui oleh nenek moyang kita terdahulu. Sikap mementingkan diri dan tamak sebeginilah yang seringkali menjadi punca utama runtuhnya sebuah moral tamadun dunia. Seterusnya, ayo kita bedah prinsip yang keempat, iaitu kedaulatan undang-undang. Sesuatu masyarakat atau negara tidak akan pernah aman sekiranya undang-undang yang ada boleh dicabuli, dipelekehkan atau dipermainkan oleh sesuatu pihak tertentu. Akhir sekali, pelengkap kepada keutuhan bangsa Malaysia ialah prinsip yang kelima, iaitu kesopanan dan kesusilaan. Prinsip ini membentuk personaliti, watak dan akhlak kita sebagai masyarakat timur yang sangat kaya dengan budi bahasa dan nilai-nilai murni. Namun begitu, persoalan yang kita pertanyakan pada hari ini, adakah buku negara sekadar dihafal untuk perasaan, di manakah silapnya apabila hari Saban kita disajikan dengan berita keruntuhan akhlak? Kes jenayah semakin meningkat dan pembalahan kaum yang seakan tiada noktahnya. Sebagai kesimpulan,
Rukun negara bukan sekadar hiasan usang di dinding atau skrip selingan yang dibaca tanpa jawab. 5 prinsip keramat ini adalah tiang, dinding dan bumbung yang kukuh melindungi rumah besar yang kita fahami bernama Malaysia. Sekian sahaja pidato saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.